Sikandar, filem terbaru lakonan Salman Khan dan juga Rashmika Mandanna. Kalau korang nak tahu filem ni hit ataupun flop, korang kena tengok video ni sampai habis. Okey, jom. Mengisahkan tentang Salman Khan yang membawakan watak Sanjay. Dia adalah seorang yang tak takut apa-apa. Tipikal lah watak Salman Khan. Selalunya dia macam seorang yang berani dan hentam je apa yang berlaku. Dia dah berkahwin dengan Rashmika Mandanna dan kehidupan dia orang bahagia. Sampailah satu hari dia berdepan dengan seorang anak menteri yang dah memang spoil. Dalam salah satu pergaduhan di mana anak menteri itu dah mengacau orang, Salman Khan ni menyelamatkan. Kemudian dia paksa anak menteri itu untuk minta maaf kepada seseorang yang sangat rendah kasta dia. Dan menyebabkan menteri itu nak ambil tindakan kepada Sanjay ni atau Sikandar lakonan Salman Khan ni. Dengan kuasa yang dia ada, dia buat macam-macam nak jatuhkan Salman Khan ni. Tapi sebagai seorang yang sangat-sangat berani, dia dah lawan dan dicabar keluarga tu. Tapi yang efek dia adalah keluarga Sanjay ataupun Sikandar tu sendiri. Bestnya tentang filem ni adalah aksi-aksi dan juga